Hai semua, selamat datang ke Borak Klinik bersama dengan Mel. Baiklah, ruangan ni dia adalah sangat santai tapi penuh dengan info tentang dunia perubatan dan juga kesihatan. Kami bawakan topik-topik yang menarik, mitos kesihatan dan juga tips daripada yang pakar. Baiklah, hari ini saya bawakan bersama anda Dr. Hanif daripada Cawangan Senai. Hai Doktor. Baiklah, untuk minggu ni membawakan Dr. Hanif bersama dengan kita dari Cawangan Senai. Hai Doktor. Hai Mel. Apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah sihat setakat ni. Okey, terima kasih banyak Doktor kerana sudi bersama dengan kita pada episod kali ini. Okey, boleh tak sebelum kita nak mulakan podcast kita ni dengan topik-topik yang lebih menarik pada hari ini, saya nak Doktor perkenalkan diri Doktor dulu dan ceritakan sikit latar belakang Doktor lah. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Untuk hari ini kita ada podcast ni, saya nak memperkenalkan diri saya lah. Nama yang diberi Dr. Muhammad Hanif bin Muhammad Yusof. Saya berasal daripada Johor Bahru. Lahir di Hospital Sultanah Aminah. Sekarang bertugas di Kumpulan Perubatan Ar-Raudah Cawangan Senai. Sebelum ini permulaan kerjaya saya sebagai seorang doktor bermula selepas SPM. Sewaktu itu ada buat persediaan lah sepanjang 2 tahun di Kolej Teknologi Timur, Sepang. Selepas 2 tahun bergraduasi, terus dihantar ke India untuk tempoh 6.5 tahun, 6 tahun setengah lah untuk perubatan, untuk MBBS lah kalau bahasa medical dia MBBS. And then selepas itu tamat sahaja MBBS, saya menganggur selama, kalau tak silap dalam setahun lah, dalam setahun, sebab masa tu graduasi perubatan terlalu ramai. So kerajaan tak dapat menampung kemasukan. Banyak saingan lah. Ya, betul. Pada waktu tu kita menunggu hampir 8 hingga 12 bulan lah. Lebih kurang setahun untuk kita masuk ke housemanship. Housemanship ni basically training lah, training untuk para doktor untuk mendapatkan sertifikat sebagai medical officer lah, 2 tahun. So selepas balik daripada India, menganggur selama 8 bulan, 12 bulan macam tu, terus ditawarkan masuk houseman as a housemanship ke Hospital Sultanah Aminah lah. Selama 2 tahun tu pergi jerih dekat hospital tu, hanya siapa-siapa yang pernah mengalami zaman-zaman houseman je tahu macam mana dia punya susah dia punya struggle. Okey, jadi maksudnya doktor bermula tu di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru, betul? Ya. Jadi pada ketika itu sebenarnya umur doktor tu berapa masa tu? Kalau ikutkan umur pada waktu tu lebih kurang 27 lah, 26 atau 27 tahun lah, dalam lingkungan tu lah. Sebab kita habis SPM 18, 2 tahun persediaan dekat Kolej Teknologi Timur, dan lebih kurang 6 hingga 7 tahun di India. So 9 tahun campur 18 sebab start umur 18. So lebih kurang 26 hingga 27 tahun lah pada waktu. So waktu di HSA lah. Waktu start tu lah. Okay. Kalau ikutkan graduasi luar negara lah, kebiasaannya dia akan lambat sikit daripada graduan dalam negara. Sebab dalam negara dia akan setahun saja program persediaan, lepas tu dia punya untuk degree tu, untuk ijazah perubatan tu kebiasaannya hanya 5 tahun. So dia dah jimat setahun lebih lah. Kebiasaannya bila kita masuk houseman as a grad daripada luar negara, tak kisahlah India ke, Mesir ke, Rusia ke, semua akan lambat sedikit nak compare dengan tu. Biasanya akan adik-adik macam contoh bawah 2-3 tahun kita akan dah jadi houseman sama dengan kita lah. Kebiasaannya macam tu lah. Jadi doktor sebenarnya memang bercita-cita untuk menjadi seorang doktor ke, ataupun ada seseorang ataupun sesiapa yang mendorong untuk menceburi dalam kejayaan ni ke, atau macam mana? Okey, yang ni memang soalan, orang cakap soalan cepu mas lah. Kebiasaannya memang semua doktor akan ditanya soalan ni. Ya. Sebab apa? Sebab doktor ni
kalau ikutkan satu kerjaya yang dia perlu belajar lama. So Betul. tak ramai orang yang sanggup nak menghadapi benda tu. Kalau saya pun tak sanggup. Bila dah menghadapi tu satu hal, nak kena houseman tu lagi, lepas tu dengan kerjaya yang banyak cabaran tu, memang tak semua. Bukan kata pekerjaan lain tak banyak cabaran, tapi cabaran dia tu berbeza lah. Okey, doktor. Soalan terakhir sebelum kita pergi kepada topik kita hari ni lah. Kalau doktor bukanlah seorang doktor, apakah doktor hari ni? Oh, yang ni soalan saya memang ialah sebab dia melibatkan takdir kan. So kita tak tahu. Sebab bila apa yang kita buat tu kita tak tahu until dia terjadi. So kalau ikutkan dulu masa kecil-kecil memang nak jadi memang dalam salah satu cita-cita tu memang nak jadi doktor lah. Tapi tak sangka lah bila dah besar tu itulah yang kita dapat kan. So antara yang saya pernah terfikir jadi engineer lah, engineer. Engineer. Selain daripada tu, sebab kalau ikutkan pada zaman-zaman saya tu memang yang paling popular doktor, engineer. Memang itu waktu tu lah. Kalau sekarang mungkin dah berbeza, apa IT ke, gamer ya, betul. ke, sekarang dah banyak dah macam-macam kan. So perubahan zaman kan kita tak tahu pada waktu dulu memang doktor dengan engineer lah. Kita pun ikut peredaran zaman kan pada waktu tu. Dan apa yang kita dapat rezeki, itulah yang kita pilih lah. Itu sajalah. Okey, baiklah. Nampak tak? So satu perkongsian yang sangat menarik, perjalanan macam mana seorang doktor tu nak dapatkan sampailah ke title pada hari ini. Okey, baiklah. Kita berehat seketika sebelum kita masuk kepada topik kita pada hari ini. Okey doktor. So untuk hari ini, doktor boleh tak bagi tahu dengan pada penonton kita semua hari ini, topik apa yang doktor nak sharekan dengan kita semua ni hari ini? Okey, untuk hari ini topik yang sangat simple, tetapi topik ini walaupun simple, mudah, tetapi kebanyakan daripada masyarakat kita sangat tidak cakna ataupun tidak tahu mengenai apa yang topik yang kita akan dibincangkan ni. Topik dia yang akan kita bawakan pada hari ini ialah topik demam. Sebab demam ni sangat penting and sangat dalam kita nak tahu pesakit tu ada sakit apa, demam ini adalah salah satu gejala yang sangat penting untuk kita tahu. Ya, betul. Sebab kadang saya pergi klinik kan, kita sakit perut. Tapi kenapa doktor nak ambil suhu kita? Betul tak kan? Kadang kita pun jadi tertanya-tanya tahu benda tu. Cuma bila kita pergi klinik dengan keadaan kita sakit, malaslah kita nak tanya banyak kan. Sebab dah tengah dalam keadaan sakit kan. Nampak tak? Jadi topik kita hari ni sesimpel itu ya doktor, demam. Betul, demam. Itu adalah topik kita pada hari ni lah. Alright. Cuba doktor terangkan, bagi tahu kita dulu apa itu demam. Okey, demam dalam bahasa mudah dia suhu dalam badan kita melebihi 37.5 darjah Celsius. Ke atas lah, maksudnya 37.5 dan ke atas kita dah dikira sebagai ada demam. Demam ni pula ada dibahagi kepada dua lah kalau dalam pada medical term ni. 37.5 sampai 37.9 kita panggil itu demam tahap yang rendah, ataupun kita panggil low grade fever. Kalau suhu 38 dan ke atas, kita dah panggil dia demam yang tahap tinggi dah. High fever lah. High grade fever lah kita panggil. Okey. Untuk demam ni, kita ada beberapa cara untuk kita ukur. Kita ukur suhu demam ni macam mana. Yang kebiasaannya yang Mel selalu pergi klinik, dia akan ukur macam mana? Biasa yang tembak tu lah, tembak kat dahi kan. Betul. Okey, sebenarnya dia ada beberapa cara yang kita boleh cek suhu dalam badan kita ni lah. Dalam beberapa cara ni pula dia ada perbezaan. Contohnya perbezaan dekat mulut. Pernah kan dulu kecil-kecil mesti ada yang diorang pakai pakai yang mulut tu kan, letak dalam mulut. Dah jarang. Sekarang kebiasaannya kita pakai yang digital terus direct ke kita punya dahi lah. Okey, dia yang paling tepat sebenarnya ialah dalam mulut. Sebab itu memang kita punya core temperature memang direct kat situ lah. Tetapi kalau ikut dahi, kebiasaannya dia akan ada variasi. Variasi ni maksudnya dia boleh jadi 0.5
0.5 lah dia punya fluctuate tu. Maksudnya dia boleh jadi lebih 0.5 daripada yang betul-betul suhu dalam badan. Tapi 0.5 tu sangat rendah lah. Nak kata dia bukan yang terlalu tinggi sangat dia punya variasi. So boleh saja guna untuk masa valid lah valid, kan. yes. Tapi ada juga yang ambil ukuran yang dekat telinga tu. Yes, telinga ada. Selain daripada dahi lah, telinga, dubur, tempat kita buang air besar kan. Lagi lah. Yang tu pun ada diorang check lah kebiasaannya dengan ketiak. Ketiak biasa. Okey, salah satu sebab kenapa kita dah tak check dekat dalam mulut sebab ada risiko untuk benda, sebab dalam termometer tu dia ada merkuri. Kalau yang lama punya tu lah. Dia merkuri ni satu benda chemical yang bahaya. Kalau dia pecah ataupun ada masalah, merkuri tu boleh mengalir kat badan kita, semua boleh buat poisoning lah. Macam tu lah. Itu salah satu risiko. Sekarang maksudnya nak jalan selamat ambil dekat dahi tu lah. Itu paling safe dan paling cepat lah. Banyak yang klinik akan guna yang tu lah untuk pada waktu ni. Itu. Okey, untuk demam pula, dia macam Mel cakap tadi, kenapa nak kena tanya pasal demam? Wajib nak kena tanya pasal demam. Sebab demam ni dia termasuk dalam salah satu 5 vital sign. Maksudnya 5 ukuran lah yang kita perlu wajib kita buat dalam bahasa medical term. Salah satunya saya akan sebutkan 5-5-nya. Temperature, which is suhu tadilah, demam. Pulse rate ni kita punya degupan nadi, jantung. Lepas tu blood pressure tadi. And then lepas tu kita punya tengok kita punya tangan ni lah, macam mana ada pucat ke, merah ke, macam tu lah untuk kita tengok. So demam itu adalah salah satu. So sangat penting untuk doktor tahu patient tu ada demam ke tak. Daripada demam banyak benda yang kita akan dapat clue. So kalau benda tu demam macam tadi, high grade fever, low grade fever, semua tu dalam kepala doktor dah macam-macam ada dalam kepala dia. Daripada situ kita boleh dapat tahu juga nak ke arah mana seterusnya untuk kita nak buat pemeriksaan lanjut lah kan. Sangat penting benda tu. Okey. Untuk yang tu kita akan terangkan lebih lanjut kejap lagi lah. Boleh. Okey, baiklah. So, untuk soalan yang ketiga ataupun yang terakhir lah untuk segmen kita kali ni. Kalau kita demam, kita perlu buat apa sebenarnya? Adakah kita macam, telan je lah Panadol nanti baik lah kan? Ataupun nak kena tuam ke, ataupun jumpa doktor ke, apa yang seeloknya? Okey, untuk soalan ni dia sangat subjektif. Sangat subjektif ni kata apa? Bila mana ada demam, kebiasaannya yang paling saya tak suka orang cakap is sebab hujan. Sebab apa? Yes, dia memang orang cakap bukannya demam yang ada suhu tu. Tapi betul ke hujan tu pun boleh menyebabkan demam? Dia macam, sebab bila hujan, badan kita akan jadi sejuk kan. So badan akan berinteraksi, akan panaskan balik badan. So tu yang rasa macam demam. Tapi sebenarnya kalau demam sebenar macam saya cakap lah tadi, 37.5 dan ke atas kan. Dia bukannya demam yang betul-betul demam tu. Dia reaksi badan tu saja. Tetapi kalau betul-betul rasa macam memang betul-betul panas tu, memang kena pergi jumpa doktor lah. Okey, untuk bila demam nak buat apa ni? Bila demam ni, kebiasaannya kita akan galakkan siapa-siapalah pesakit ke apa ke, macam saya cakap tadi, kalau 37.5 ke atas, kebiasaannya boleh try makan ubat dulu. Makan Panadol 2 biji 1 kali selama 4 kali 1 hari. Maksudnya yang tu paling maksimum 6 jam 1 kali lah. 6 jam 1 kali. 6 jam 1 kali. Try makan ubat dulu. Lepas tu kebiasaannya ubat demam ni dia akan lepas makan tu sejam lebih tu dia dah effect lah. Maksudnya turun suhu, dah kebah. Dah kebah apa semua kan. Lepas tu kalau masih lagi demam, boleh selepas 8 jam atau 6 jam boleh ni lagi. Boleh makan lagi lah ubat Panadol tu. Lagi satu yang paling penting kalau budak kecil kena make sure dia punya demam tu cepat-cepat turun. Sebab apa? Dia ada risiko sawan. Itu yang paling penting.
Sebab biasanya kalau kita tak turunkan suhu cepat-cepat tu, dia akan kena sawan. Tu dah jadi lagi emergency So condition dia lah. demam ni daripada biasa dia boleh jadi bahaya juga kan sebenarnya. Dia sebenarnya sign tanda-tanda awal lah. Tanda-tanda awal dia boleh jadi tanda-tanda awal benda yang lagi teruk. Okay. Macam saya cakap tadi, demam itself ialah jangkitan kuman. Signal dia bagi satu signal pada badan. Jangkitan kuman ataupun jangkitan virus, itu yang paling common lah. So bila demam, sebenarnya dalam kepala memang dah nak kena alert yang kita ni sebenarnya mungkin dah terkena jangkitan kuman, jangkitan virus atau benda-benda lain. So tak boleh nak, oh ni demam sebab hujan. Demam sebab hujan biarlah. Tapi kena check juga. Sebab kalau demam sebab denggi, doktor je yang boleh sahkan. Kan? Sebenarnya mungkin kalau kita nak bercerita pasal topik demam ni sebenarnya lagi lama kan kita betul, rasakan memang sebab sangat lama. Ialah contohnya COVID pun simptom dia adalah demam. Betul. Lepas tu kita ada demam denggi juga kan, banyak kan dia punya simptom dia kan doktor. Betul. Betul macam Mel cakap lah, demam tu just gejala. Dia boleh jadi COVID-19, boleh jadi influenza, boleh jadi demam denggi ataupun jangkitan kuman paru-paru, jangkitan dekat perut pun boleh jadi demam. Macam-macam. Semua benda jangkitan dalam badan kita dia boleh menyebabkan demam. Salah satunya lagi yang penting is demam disebabkan bernanah, apa-apa yang bernanah dalam badan. Itu pun boleh menyebabkan demam. Macam kita cakap, dalam badan kita ni ada satu sensor yang dia akan detect. Kalau macam dia ada kuman, ada virus atau apa ada nanah ke, dia akan naikkan suhu untuk nak melawan benda tu. Tetapi daripada segi nanah tu, kalau besar sangat, dia tak boleh nak lawan, dia kena buang lah nanah tu, baru boleh settle dia punya demam. Macam itulah yang bahasa mudahnya. So apa yang saya nak bagi tahu dekat masyarakat is demam memang kena pergi jumpa doktor untuk check lah, untuk suhu, untuk periksa apa. Untuk nak kepastian juga kepastian, kan. Sebab kalau denggi pun demam, influenza pun demam, tetapi doktor kena buat pemeriksaan lanjut. Contoh macam denggi kita boleh detect melalui darah sahaja. Macam mana kita nak tahu? Simptom mungkin lebih kurang sama. Mungkin 1 hari pertama, 2 hari pertama, COVID, influenza, denggi, semua lebih kurang sama. Demam, batuk sesama, tak sedap badan. Dia kan. So, yang membezakan tu kita kena cek darah lah. Jadi tak boleh kita memandai-mandai lah. Maksud kita terus nak judge macam, oh ni COVID ni influenza boleh, ni. Boleh, tetapi kena confirmation lah. Itu lebih tepat lah, seeloknya datang ke klinik berjumpa dengan doktor untuk dapatkan kepastian bukan lagi. kita just cakap macam tu terus macam tu, sebab ialah apa-apa pun nak kepastian kan. Tapi kalau berterusan memang terus pergi jumpa doktor lah. Lagi-lagi demam yang suhunya tinggi, 38 yang ke atas macam saya cakap tadi. So itu dah menunjukkan signal yang bahawa badan kita ni mungkin ada sesuatu, something wrong lah. Something wrong somewhere. Yang kita kena lebih alert, lebih untuk kita lebih berjaga-jagalah. So doktor lah yang boleh tolong untuk check kan apa benda tu. Sebab kalau zaman sekarang ni ChatGPT je saya tahu, semua orang boleh tahu. Letak je lah apa gejala-gejala yang kita ada, letak dekat ChatGPT, ChatGPT jawab semua. Tapi masalahnya bila dia jawab tu, jawab macam-macam. Macam saya cakap tadi lah, boleh jadi COVID, boleh jadi influenza. Ya, betul. Tetapi nak bezakan tu ChatGPT tak boleh buat. Walaupun dia tahu semua, tapi dia tak boleh buat. Hanya doktor je yang boleh check and boleh pastikan yang dia stabil ke tak stabil ke, dia bahaya ke tak bahaya ke, dia kena pergi hospital ke, dia boleh dirawat di klinik sahaja ke. Tu semua doktor punya skills lah. Betul, yang boleh menentukan. ChatGPT ke sesiapa yang menggunakan digital tak boleh. Jangan memandai-mandai tak korang. Bahaya. Ya, betul tu. Nampak tak? Menarik kan topik kita pada kali ni. Okey, baiklah. Sebelum kita pergi kepada penuntut kita rehat sekejap lah. Okey, terima kasih Mel kerana sudi menjemput saya untuk sesi perkongsian pada hari ini. Semoga untuk sesi selepas ini kita akan dapat sama-sama berbincang untuk topik yang lebih hangat lah. Mungkin kita boleh tanya para penonton apa topik yang kita boleh bincangkan. Kebiasaannya mereka ni penuh dengan
tanda tanya yang banyak. So kita boleh dapatkan idea daripada diorang. Kita tanya, mungkin untuk minggu depan kita akan buat satu sesi yang lebih menarik lah. Ataupun yang lagi best, mungkin kita boleh buat live TikTok session ke apa ke. Kita tengok macam mana lah. Okay, hai korang. Saya Dr. Hanif daripada Cawangan Senai. Untuk korang yang berminat nak dapatkan perkhidmatan seperti sunat. Sunat ni tak kisah, antaranya sunat dewasa ataupun sunat kanak-kanak ataupun sunat untuk perempuan sekali. Perempuan ni bayi perempuan lah kebiasaannya. Ataupun dalam selain daripada itu, kita ada perkhidmatan seperti boleh cek kuning jaundice untuk bayi-bayi yang ibu bapa malas nak menunggu di klinik kesihatan, boleh dapatkan perkhidmatan cek kuning dengan kami di Klinik Raudah Senai. Yang ketiganya, kita ada perkhidmatan seperti cocok lutut untuk siapa-siapa mak ayah yang susah nak berjalan, mak ayah yang susah nak semayang, yang dia nak berjalan jauh sekejap kaki dah sakit. Selain daripada itu, kita juga ada perkhidmatan untuk kencing manis, cuci luka kencing manis ataupun kawalan gula kencing manis. Dan yang kebiasaannya boleh dapatkan perkhidmatan untuk house call. Macam kita dah cerita tadilah, semua cawangan kita insyaAllah ada perkhidmatan house call. Siapa-siapa yang berdekatan Senai, Saling ataupun Skudai, kita boleh consider untuk kita buat house call lah. Itu saja. Siapa-siapa yang nak dapatkan boleh contact kami ataupun terus direct ke HQ lah untuk dapatkan perkhidmatan ataupun ingin bertanya apa-apa informasi. Terima kasih.